Black Gold Special Edition. Alamak, ini bukan black. Ini bukan black special ke? Ayo, saya dah salah beli ya. Hai, Assalamualaikum semua. Bertemu lagi di channel saya di Payet Studio. Okey, apa ke depan anda tu Ya, dekat depan anda adalah satu kit yang saya baru dapatkan kit dari keluaran Daxing Daxing. Jadi kebetulan sebab masih ada model Black Special ni yang Spring Black Special ni, yang mana kalau dari jenama Tamiya faham memang sudah mencecah ratusan ringgit, yang sudah hampir ke ribuan ringgit Saya tak tahu apa yang istimewa sangat pasal kit Black Special ni. Jadi disebabkan harga dari brand Tamiya yang terlalu tinggi, saya cuba dapatkan dia dari brand Daxing yang mana Daxing ni pun biasalah, kalau kita peminat Tamiya pun kita pun mesti ada tengok juga konten-konten daripada konten kreator yang lain kan. Jadi Daxing ni agak banyak juga di review oleh YouTuber yang ada di Malaysia, Filipina, Indonesia juga. Daxing ni keluaran dia daripada China. Okey. Jadi sepanjang review yang saya tengok, kebanyakan konten kreator YouTuber yang lain yang pernah buat pasal Daxing ni agak tidak mengecewakan jugalah review dia Jadi apa kata saya nak ajak anda semua kita unboxing kotak ni Sebenarnya dia pun diseal dengan agak baik juga Dia ada tulis ref series juga kan semua. Ada item number juga Okey, 3006X2. Kebanyakan tulisan Cina. Racing type, fire, guide, wheel, skid bar, high speed wheel, conductive sheet, under panel, rear roller stay, skid type. Tak apa, kita buka dulu Dah confirm terima pula. Black Gold, patutnya Black Special kan. Kenapa nak mesti ada Black Gold ni? Aduh pula. Black Gold ni dikeluarkan daripada Daxing saja Kalau untuk Tamiya dia Black Special saja ada. Tapi sebenarnya saya nak Black Special tu, tapi dah tersilap Black Gold pula. Harap-harap bukan Black Gold sebab saya betul-betul nakkan Black Special Okey, gambar dia, kotak dia agak lebih kesak kalau berbanding dengan Tamiya Kalau Tamiya dengan print dia, kotak dia yang agak licin. Wah, ini agak kesak lah kotak dia. Tapi gambar ni gambar macam lukis lah, gambar lukisan ataupun kit sebenar yang diubah jadi seperti gambar lukisan ke macam tu lah kan. Okey, mula-mula saya nak tengok cowl dia dululah. Body dia, apakah benar dari body gold ataupun black? Wah, susah juga Okey, cara buka yang paling tepat adalah terbalikkan kotak. Okey, stiker
stiker dah memang tak lari. Ini memang stiker untuk mask frame black special. Stikernya sama saja. Manualnya. Enjin dia apa ni? Enjin power ke tak asing ni? Okey. Tak sama dengan Tamiya grease dia ni, botol grease dia ni warna kuning. Ini yang dia pun color putih. Gear merah. Kebiasaan kalau Tamiya pink propeller shaft sama. Tidak ada banyak yang beza sangat lah. Alhamdulillah. Bukan gold, bukan gold. Alhamdulillah. Mana ni bodinya? Alhamdulillah. Ini bodinya adalah body black special. Selamat. Tengok gold tadi dah risau dah kan. Tiba-tiba datang memang betul-betul body black special lah. Saya risau kalau gold tadi. Saya tak minat yang body dia kalau gold tu. Ini color smoke. Hitam transparent. Boleh nampak okey. Hitam transparent. Inilah ciri sebenar daripada black special edition Okey. Epak berwarna hitam. Dia terprint FMA chassis. Okey lah, dari segi finishing ni nampak tidaklah terlalu kasar Ada cala sikit pada underguard Ini mungkin kerana dia dibungkus sekali macam ni tadi Saya rasa ada bahagian runner pada body dia ni ada yang terkena apa semua tapi finishing dia cantik kemas. Cuma ni lah cara pembungkusan lah pula. Ada sedikit cala tapi tak apalah, ini sekadar underguard okey. Kita tengok hasilnya bila pasang nantilah. Okey, tayar biasa saja, bukan super hard. Ini dari normal tak dekat tayar tiada apa-apa pering tak ada kosong saja. Dan ini chassisnya. Kalau kita lihat pada chassis boleh nampak kan finishing dia agak halus lah, tidak kasar. Ada apa-apa marking tak ada tak ada tulis Tamiya, tak ada tulis Tamiya, sudah mestilah tak ada Tamiya kan. Tak ada tulis macam Dasing ke apa semua. Okey, tak ada. Jadi ini kosong saja. Kalau macam FMA chassis dari Tamiya yang kita tahu biasa ada marking Tamiya kat sini okey, tak ada masalah. Cuma finishing dia cantik. Rimnya juga gold plated. Dan ni akar belakang rear root roller stay belakang dia. Memang FMA chassis sama saja dengan Tamiya, terasing juga. Ini dia datang ke berasingan. Jadi Dasing ni harga dia agak berpatutan dengan finishing juga yang sangat cantik semua. Tapi saya tak tahu lagi macam mana kalau sudah pasang. Sebab belum pasang, tapi kalau dilihat kalau pasang pun dia okey ni Dasing ni. Jadi
untuk yang nak main Tamiya, baru nak main ke, ataupun kalau rasa jenama Tamiya ni agak mahal ke semua, Daxing okey. Pada saya Daxing okey. Dia dengan harga pun agak berpatutan, mampu milik lah kiranya untuk yang baru nak main, ataupun nak main suka-suka saja, ataupun sekadar kalau nak buat koleksi. Saya rasa kadang-kadang kalau Tamiya ni ada setengah edisi dia agak mahal apa semua kan. Saya rasa kalau untuk nak buat koleksi pun tak ada masalah kot kalau kita dapat. Kalau sekadar Daxing kan, okey. Pada saya okey. Jadi tapi kita pasang dulu, kita cuba posingkan dulu jentera ni apa semua kan. Okey, barulah kita dapat tahu hasilnya macam mana. Kalau pasang tu, kalau tak laju pun, kalau cantik, saya rasa dah okey dah kan. Okey, jadi itu saja. Nantikan video yang lain untuk pemasangan. Okey, Tamiya bukan sekadar hobi, ia juga kejuruteraan. Sekian, terima kasih. Daxing Daxing. Bukan Tamiya, lupa. Ini hari kita review Daxing. Okey, apapun, sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.